Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya dan rakan-rakan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana diberi kesempatan kepada kami untuk melafazkan pantun sempena persaraan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sungai Pelong, Tuan Haji Abu Hassan bin Abdul Majid. Harap sudi mendengarnya. Guru Besar SKSP orang hormati, teladan baik, budi pekerti, di sana sini orang sanjungi, budi yang baik kami ingati. Bila bersara terasa lega, tiada masalah serta curiga, tak banyak hati perlu dijaga, meniti hari dengan bahagia. Datang sekolah tampan sekali, naik kereta berhati-hati. Tuan Haji, ingatlah kami dalam memori. Orang pencen hati gembira, hidup aman sebagai pesara. Tak perlu lagi pening kepala, nilai prestasi dah tak dikira. Kenangan bersama mengusik rindu, kini menjadi medan pilu. Biarpun tiada ratak sendu, hati di dalam siapa yang tahu. Tautan kasih sepanjang zaman, ikatan mesra bertambah meriah. Pergi melancong bersama kawan, tiada masalah, bimbang tak payah. Suara mendayu bila berpantun, kerana hati sebab dan pilu. Bila bercakap bersopan santun, cibi disayangi murid dan guru. Bila senyum nampak menawan, berhati-hati tutur bicara. Tautan kasih sepanjang zaman, sisihkan sengketa kiranya ada. Cahaya mentari serata alam, anak didik membawa salam. Ilmu sebar dengan kalam, kini menjadi sejarah silam. Burung pipit terbang tinggi sampai ke atap. Tuan Haji banyak menabur budi, budimu tuan tidak terungkap. Bertanya kabar melalui tinta, berjabat tangan jauh sekali. Dekat di hati, jauh di mata, pinta dilupa jangan sekali. Buah mengkudu, buah bidara, mari disimpan di dalam dulang. GBSKSP akan bersara, jasamu GB tetap dikenang. Jasamu dikenang, Budimu tak terbilang, semangatmu diculang. Kepimpinanmu gemilang. Selamat bersara Tuan Haji.